Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Ya, bagaimana dengan Ramadan ni? Macam mana? Okey, tadarus semua okey? Jadi harap semua dalam keadaan baik. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya nak sambung siri Ramadan 2025 #hadis. InsyaAllah dalam episod ni saya nak kongsikan kepada para penonton iaitu apa yang saya dah kongsikan dalam episod yang lepas, iaitu berkenaan dengan hadis mutawatir. Jadi saya ada janji dalam episod ni saya akan cuba bagikan contoh sanad, gambaran sanad tu. Jadi kita lebih mudah untuk faham apa yang dimaksudkan dengan hadis mutawatir itu, iaitu ramainya perawi di setiap tabaqat, di setiap darjat, sehingga kan mustahil untuk semua orang tu berpakat untuk menipu. Okey, jadi tak apa, jadi kita tunjuk contoh. Okey, episod hari ni, episod 7, cabang hadis part 2. Jadi seperti mana yang saya dah kongsikan pada episod yang lepas, hadis ni iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Innama a'malu binniyat, iaitu setiap perkara bermula dengan niat. Hadis ni merupakan hadis yang nombor 1, hadis yang pertama yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari ke dalam kitab sahihnya. Jadi kita episod yang lepas kita dah kongsi, iaitu merah-merah ni semua apa benda? Ni perawi yang warna merah, highlight warna merah ni Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Alqamah bin Waqas Al-Laythi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Umar bin Al-Khattab, Sufyan. Yang warna merah, highlight warna merah ni semuanya ialah perawi. Manakala highlight warna kelabu ni pula, semua ni secara total semua termasuk dengan highlight warna merah. Ni merupakan sanad. Okey. Dan yang warna hijau ni pula matan, teks hadis tersebut. Okey. Jadi apa yang saya dah janjikan pada episod lepas, iaitu saya nak kongsikan bagaimana apa yang dimasukkan dengan setiap tabaqat tu. Okey, jadi untuk lebih mudah kita kena buat apa? Orang kata pokok, sanad pokok tu. Okey. Okey, jadi dalam episod ni, okey ni saya tunjuk. Yang pertama sekali Rasulullah. Saya tunjuk terus yang sebelah lah. Senang sikit. Okey. Yang ni yang pertama sekali Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kabarkan hadis tersebut kepada Umar bin Al-Khattab. Kemudian kalau kita tengok dalam hadis tersebut dikatakan bahawa Al-Humaidi um, um, ni Alqamah bin Waqas dia mendengar Umar bin Al-Khattab berkata hadis yang tersebut tu innamal a'malu binniyat sampai habis ketika Umar bin Al-Khattab di atas mimbar. Jadi bila Alqamah mendengar Umar bin Al-Khattab ni di atas mimbar mengatakan hadis tersebut, mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah berkata innama a'malu binniyat sampai habis. Jadi Alqamah ni pun sampaikan kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad Ibrahim At-Taimi ni sampaikan pula kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari disampaikan kepada Sufyan. Sufyan disampaikan kepada Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair. Kemudian Imam Al-Bukhari dia pernah berjumpa dengan Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair dan dia meriwayatkan hadis tersebut dan dituliskan di dalam kitabnya. Jadi inilah yang dimasukkan dengan sanad yang bersambung. Daripada Imam Al-Bukhari dia pernah jumpa dengan Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Al-Humaidi Abdullah bin Zubair dia pernah dengar daripada Sufyan, pernah dengar atau dikabarkan atau daripada itu kita kena tengok daripada sanad hadis tu. Okey, jadi Allah tak boleh undur dah. Okey, tak apa. Jadi saya cuba bacakanlah, saya tengok dekat phone saya ni, sebelah saya ni. Dia kata haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair, maksudnya telah dihadiskan, telah dikhabarkan. Akhbarani hadatsana ni apa? Alamak, saya minta maaf, terlupa pula. Hadatsana ni lebih kurang macam dikhabarkan lah kan, diberitakan. Al-Humaidi, maksudnya Imam Al-Bukhari dia dapat daripada Al-Humaidi. Al-Humaidi ni dia pernah berkata, dia kata Sufyan pernah berkata
bahawa Sufyan tu dia haddathana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Maksudnya sama juga macam tadi, Imam Bukhari dia dapat daripada Al-Humaidi. Kemudian Sa'id al-Ansari, Yahya bin Sa'id al-Ansari, dia kata akhbarani, dikabarkan kepadaku oleh Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim tu dia kata dia dengar daripada Alqamah bin Waqqas. Kemudian Alqamah bin Waqqas dia kata dia pernah dengar daripada Umar bin Al-Khattab. Kemudian Umar bin Al-Khattab dia kata dia pernah mendengar daripada Rasulullah SAW. Tengok. Jadi dia bersambung. Umar bin Al-Humaidi, Imam Al-Bukhari pernah dikabarkan oleh Al-Humaidi. Al-Humaidi dia bersama dikhabarkan juga oleh Sufyan. Kemudian Sufyan hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari, dikhabarkan juga. Kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansari dia pernah mendengar Alqamah. Akhbarani, dikhabarkan Yahya bin Sa'id al-Ansari ini oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ni dia pernah mendengar daripada Alqamah. Alqamah pula dia pernah mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, dan Umar bin Al-Khattab berkata dia pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini panjang-panjang ni semua ni sanad. Okey. Jadi kita cuba tengok satu persatu. Umar bin Al-Khattab maklumlah memang sahabat yang terkenal. Jadi ini merupakan sahabat. Alqamah bin Waqqas merupakan tabi'in. Tabi'in itu maksudnya apa? Kita dah bincang episod yang lepas. Dia pernah berjumpa dengan sahabat tapi dia tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Okey. Kemudian Alqamah ini tabi'in. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi tabi'in juga. Yahya bin Sa'id al-Ansari juga tabi'in. Kemudian Sufyan bin Uyainah tabi'in. Ini maklumlah orang yang terkenal dalam ilmu hadis, Sufyan bin Uyainah. Siapa tak kenal? Kalau orang belajar hadis mesti pernah dengar. Paling kurang tu pernah dengar nama Sufyan bin Uyainah. Kemudian Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair merupakan tabi'ul atba'. Kemudian daripada Al-Humaidi ni sampailah kepada Imam Al-Bukhari. Jadi ini kita maklum sahabat. Boleh conteng. S untuk sahabat. Kemudian Alqamah merupakan tabi'in. Huruf pula, minta maaf. Kemudian Muhammad bin Ibrahim juga merupakan tabi'in. Kemudian Yahya bin Sa'id bin Qais merupakan tabi'in juga. Kemudian Sufyan bin Uyainah tabi'in. 2T. Kemudian yang last sekali Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi lah kan, merupakan tabi'ul atba'. Okey. Jadi ini satu tabaqat. Kan? Ini pun satu tabaqat. Ini pun satu tabaqat. Ini pun satu tabaqat. Ini pun satu tabaqat. Jadi apa yang dimasukkan dengan mutawatir iaitu ramainya perawi di setiap tabaqat itu. Ni tabaqat 1, tabaqat 2, tabaqat 3, tabaqat 4, tabaqat 5, tabaqat 6. Tabaqat 6. Di setiap tabaqat ni, kesemua sekali ni mesti lebih daripada 12 orang. Itu yang dimasukkan dengan hadis mutawatir. Jadi kalau kita dapat tahu satu hadis tu ialah hadis yang mutawatir, maksudnya Rasulullah ni sampaikan kepada ramai sahabat. Ada sahabat kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian daripada satu sahabat ni pecah lagi, ramai orang pecah lagi. Setiap tabaqat tu melebihi 12 orang. Ni tabaqat pertama, tabaqat kedua, tabaqat ketiga, tabaqat keempat, sampai kepada Imam Bukhari. Itu yang dimasukkan dengan
ramainya orang, ramainya yang meriwayatkan hadis itu di setiap tabaqat, sehingga mustahil untuk semua orang tu berpakat untuk menipu. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, hadis innama amalu binniyat ni tak diriwayatkan oleh sahabat lain kecuali Umar bin Al-Khattab. Jadi kita dah belajar episod yang lepas hadis ahad, iaitu kita ada 3 kategori hadis ahad tu: gharib, aziz dan masyhur. Yang gharib ini hanya seorang perawi, yang aziz 2, yang masyhur lebih daripada 3 tapi tidak mencapai mutawatir, kan. Jadi sekarang ni kita tengok Umar bin Al-Khattab itu dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ni. Dalam ramai-ramai sahabat, dia seorang je yang bawa hadis innama amalu binniyat ni. Jadi hadis ni adalah dalam kategori hadis ahad. Ahad gharib, bukan mutawatir. Walaupun selepas daripada Umar tu ada ramai orang, tapi di peringkat Umar tu hanya seorang. Jadi hadis dia kena setiap peringkat. Setiap peringkat itu ramai lebih daripada 12 orang, barulah dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Okey, jadi saya rasa cukup sampai sini. Dah terlajak lama sangat dah. Harap tak bosan. Ilmu hadis ni memang sangat complicated, tapi tak apa, pelan-pelan. Kita belajar sikit-sikit. Tak dapat banyak, paling kurang dapat sikit pun okey. Okey, jadi jazakumullah khair, barakallahu fikum. Terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam Sirah Ramadan 2025. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.